Assalamualaikum. Hari ni kita akan buat kerja yang lain daripada yang korang pernah tengok saya buat. Hari ni saya nak servis mesin basuh ni. Tunjuk sikit mesin basuh ni boy. Mesin basuh Panasonic model NAF135X1. Alright. Okay, selama saya guna mesin basuh ni guys, lebih kurang 9 ke 10 tahun tak pernah servis dia punya tube. Cuma buat servis tube hygiene je. Tapi servis secara betul-betul punya servis saya tak pernah buat lagi. So hari ni kita akan buat. So first, you all kena buang skru, bukan buang lah, buka skru sini satu, sebelah sini satu. Di belakang ada 2 skru yang kat dalam lubang ni. Ini satu dan ini satu. Lepas buang tu korang boleh angkat tube ni. Cover ni kau boleh angkat. So guys, lepas kau buka cover ni, kau letak macam ni pun boleh. Ini macam lah. Lepas letak macam ni. Okay guys, tengok sini. Okay guys, kat tengah ni ada satu skru. Ni saya dah longgarkan, saya dah buka dah tadi sebenarnya. Lepas tu nak buat video. Kita buka skru ni bagi longgar. Dah longgar macam ni, kita angkat je guys. Nampak? Mudah. Okay guys, dekat belakang ni ada satu washer tau. Dekat sini dia punya washer tu. So angkat sekali, bawa keluar. So kita letak tepi dulu. Washer ni kena letak tempat yang selamat. Cover kita letak. Dan kita memerlukan ni guys. Ni, saya tak ada range top yang cordless tu. So saya ada ni je. Ni pun pinjam brother punya. So kita buka. Size box ni 36mm. Untuk Panasonic ni, model ni lah 36mm. So kita dah buka, dah longgar dah pun tadi. Nampak? Dia bukanlah longgar sebenarnya, ketat. That's why kita kena pakai range. So kita buka klip ni guys. Ilmu ni saya dapat daripada brother Hairul Vikul. So kita dah buka ni. Tak tepi dulu, tengok guys dalam dia. Korang boleh tengok lah berapa kotornya dalam ni. Sebab tu kalau kita pakai baju kadang-kadang badan jadi gatal, baju tak bersih. So kalau ikut prosedur, dia orang buka pakai puller. Okay guys, kita sambung, kita buka puller ni. Angkat. So kita angkat lah. Kotor tak kotor guys. Tengok tu. Inilah yang ada dalam mesin basuh kita guys. You all tengok sendiri betapa teruknya kekotoran yang ada. Ini tara saya buat juga tau. Pembersihan secara automatik daripada mesin ni. Taklah teruk sangat kan, tapi still tengoklah. Nak katam tak erti. Betul ya? Jadinya guys, better kau orang buat pembersihan. So kita akan sambung video selepas saya cuci. Tu pergi tengok sana dulu. Korang boleh tengok kan betapa kotornya. Okay guys, korang tengok kotoran yang ada. So mana kata memang mesin basuh kena buat manual cleaning macam ni juga lah. Tengok kotornya. Ini yang kita pakai hari ni, baju sekolah anak, baju kerja kita. Ini yang kita pakai hari guys. So korang kena buat pembersihan. Teruk. Ya Allah, subhanallah. So kita akan cuci lagi. No, tunggu memang besar balik. Okay guys, sekarang kita dah tembak dengan gigi bisa. So kita tengok kesanannya. Tengok lah. Kotor tak kotor. Kita buka semua yang ada, kita buka guys. So kita biarkan dulu kejap bagi degreaser ni berinteraksi dengan baik. Alright, bye-bye. Okay guys, kita cuci guys.
Kalau macam tu, jadi macam ni. Kita penat. Kita tak ada, jadi kita repeat dengan sponge pula. So, sekarang kita dah cuci bersih. Sini pun dah bersih. Itu balancer dia. Kita tak buat. Maklah kita tolong ni nampak. Gilat lah. Daripada tadi hitam kan. Gilat. Ini pun rotor ni dah bersih. Ada sikit lagi tu. Kita tunggu maklah kita repair balik. Ini macam barulah. Kulit jadi sihat dengan pakaian yang bersih, dicuci. Kan? Okey, kita dah siap pasang body. So kita akan masukkan dia kat dalam tube dia. Sekarang kita nak ketatkan balik. Okey guys, sekarang skru ni dah ketat. So kita masukkan dia punya bracket ni lah dulu. Okey guys, tentukan klip ni masuk balik ke tempat dia tempat dia yang asal. Sekejap kita fokus tempat dia yang asal. Dah masuk bunyi ketak. Ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 klip. So make sure klip tu semua masuk lah. Okey, so kita sambung kerja kita. Okey, ini adalah barang yang terakhir kita akan pasang. Sekejap. Sampai kita masuk ketat. Macam ni. Buka. So, kita masuk screw cap. Last. Selesai guys. Jom kita uji. So, kita tengok dia berfungsi atau tak. Yes. So selesai guys. Semuanya okey. Okey, jadi macam mana? Bukan tak boleh. Kalau kita hantar kedai boleh. Tapi benda macam ni better buat sendiri. Belajar sendiri. Buat sendiri sebab instruction banyak dekat YouTube. Cara nak repair, cara nak servis macam ni semua ada dekat YouTube. So jangan malas untuk check apa yang ada dekat YouTube. Ilmu-ilmu macam ni guys. Kalau buat sendiri tak rugi guys. Cuma saya kos modal besar sikit nak beli ini saja tadi. Sebab saya tak ada box range ni size 36. Yang maksimum kalau untuk kereta, drive shaft kereta baru 32. Ni 36. So harga dia saya beli kat hardware tadi RM52. Itu saja kos yang saya perlu keluarkan. Dan lain-lain semua pakai barang yang sedia ada. Jadi guys, jangan segan untuk mencuba, jangan malu untuk mencuba dan jangan takut untuk mencuba sesuatu yang baru. Kalau di kedai boleh buat, kita pun boleh buat guys. Nice.